Hari ni bini aku puasa ganti. Dah hujung-hujung macam ni barulah dia ingat nak ganti puasa. Aku tak tahu nak masak apa untuk dia berbuka nanti. Sebagai tanda penghormatan, aku buatlah ayam bakar ni. Nak buat ayam bakar ni tak adalah susah. Masukkan segala apa sos yang ada kat dapur. Lada hitam, serbuk jintan manis, serbuk jintan putih, madu, minyak bijan. Perasakan dengan garam, gula dan ajinomoto. Lepas tu tambah pewarna merah bagi nampak cantik sikit. Perap selama 1 jam. Kemudian bakar selama 45 minit dengan suhu 200 darjah Celsius. Dah siap, senang je kan? Dah habis berbuka, selesai solat maghrib, dia tanya, "Abang, moreh tak ada ke?" Alahai, nak moreh pula, solat tarawih tak ada pun. Jadi sebagai pemanis mulut untuk dia, aku buatlah puding karamel ni. Puding yang paling senang dalam dunia. Tak payah cheese, tak payah tepung. Cukup blend 10 biji telur, 1 tin susu cair, setengah tin susu pekat, sedikit esen vanila dan secubit garam. Karamelkan 3 ke 4 sudu gula pasir. Dah siap karamel, tunggu dia sejuk sikit. Lepas tu, tuang segala bahan kisar tadi. Kemudian kukuslah sampai masak. Senang sangat, makan pun sedap. Nak lagi sedap, sejukkan dalam peti ais.